you tak akan jumpa. Inilah bisnes yang Siful nampak yang paling cantik dekat dunia. Okay? So hari ni Siful nak jemput seorang testimoni tau. Ini testimoni dari utara. Mau dengar orang utara, ada orang masih ragu-ragu orang utara boleh berjaya ke? Hari ni Siful jemput seorang orang utara. Dari orang biasa-biasa. Hari ini dalam bisnes ini dia adalah salah seorang $1 million mentor. Okay, nak dengar tak? Okay, so mari kita jemput Kak Lela. Okay, thank you Siful. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kak Lela rasakan punya besar hati ni nak jumpa orang utara. Okey, sebelum Kak Lela nak berkongsi lah, Kak Lela nak tanya sikit. Orang utara tolong angkat tangan sikit. Oi, macam mana tadi Siful kata ada mai daripada Kuantan, daripada mana? Mana orang Kuantan? Ya, orang keras ya, orang. Orang utara punya mai. Betul tak? Okey. So alhamdulillah. Dia tengok ni betul-betul testimoni nak orang utara kan. Okey, sebenarnya Kak Lela nak kongsi sikit lah. Sebenarnya apa yang Kak Lela akan kongsi hari ini adalah suatu pembuka jalan. Sebab kita orang utara, orang selalu cakap orang utara ni dia slow sikit. Tapi Kak Lela percaya yang mai hari ni kita laju. Kita buat dengan sikit. Kita jangan bagi apa nama ni, center ni kosong dah lepas ni. Sebab selalu yang laju, yang kuat, yang besar, Kuantan, Pantai Timur, Sentral Kuala Lumpur. Tapi kali ni, lepas ni tahun 2025 ke depan, kita pastikan Bukit Tajam menjadi milik kita. Gitu. Okey, so kita kongsi sikit tentang kehidupan Kak Lela. Macam mana Kak Lela boleh jumpa forever, macam mana boleh terjebak dalam ni kan. Okey, jom kita tengok sikit. Okey, jom kita kenal sikit lah Kak Lela. Ada tak kenal Kak Lela lagi tak? Siapa tak kenal? Oh, tak banyak. Okey, tak apa. Okey, kita tengok latar belakang Kak Lela sikit lah. Kak Lela ni sebenarnya asal orang Palih. Kita orang Palih. Masa jumpa FFP, umur Kak Lela 48 tahun. 48 tahun, jangan tanya Allah lah. Masa jumpa itu 2014, cara ni ya. Jadi, memang seorang ibu, 4 orang anak, nenek 5 cucu. So sebenarnya Kak Lela bermula di Kuala Lumpur. Nampak tak? Bermula di Kuala Lumpur. Ada orang Palih tak? Ada seorang orang Palih. Orang Palih kita buat boleh. Kita buat boleh. Orang Kedah ada? Orang Kedah memang buat mudah. Mereka memang buat mudah. Sedia. Orang Pulau Pinang? Hampa paling senang. Pasal center kat sini. Kenapa tak buat rugi kan? Betul tak? Orang Perak? Orang Perak dia merak sikit. Bukan perak, dia merak. Pasal dia duduk tengah, dia boleh pergi Kuala Lumpur, dia boleh main Bukit Tajam. Dia merak sikit. So kita boleh sebutkan. Okey, so memang Kak Lela menetap di Jenayang, tapi berulang alik Kuala Lumpur lah. Okay. Pengalaman berniaga, memang Kak Lela banyak buka kedai makan sebab Kak Lela bekas chef. Tapi lah kalau suruh masak memang tak kerti lah. Dia masak aloe vera je. Okay. Tapi Kak Lela memang buka kafe, ada kantin, ada bengkel kereta. Tapi bengkel kereta Kak Lela bukan bengkel biasa-biasa lah. Yang mai bengkel Kak Lela ni kereta tentera, kereta polis, kereta custom, kereta immigration. Pasal Kak Lela deal dengan kerajaan. Tadi Win cerita pasal konvensional kan. Kak Lela buka konvensional punya bisnes dululah. Okay. Ada kedai runcit dan trading. Dan juga Kak Lela pernah join lebih 30 MLM. Siful 50 kot. Sikit lah kan, Kak Lela sikit lah, 30 orang kan. Okey, tapi pasal apa yang Kak Lela boleh lama dekat sini? Itu kita share yang tu. Okay. Dan kita percaya kita semua boleh lama kat sini. So apa yang Kak Lela nampak, yang Kak Lela dapat dekat Forever ni, pertama Kak Lela dapat kesihatan. Okey, Kak Lela dapat kesihatan melalui produk utama aloe vera. Kak Lela laju sikit Kak Lela. Okey,
melalui produk utama aloe vera, omega dan semua produk dalaman dan luaran dekat Forever ni. Kedua, Kak Della boleh settle hutang. Kalau nak tahu kat sini siapa sini tak ada hutang langsung? Tak ada orang angkat tangan. Sama lah tu macam Kak Della dulu. Okay, Kak Della banyak hutang. Okay, dan Kak Della dapat lagi dekat sini adalah kebebasan masa. Itu paling penting. Paling penting sebab rata-rata kita kat sini kerja, ada duit tapi kita tak ada masa. Okay, ada orang dia ada masa tapi dia tak ada duit. Kan? Dan ada duit, ada masa tapi tak sihat. Betul? Tapi kat sini kita dapat semua, InsyaAllah. Okay? Okay. Macam naik sikit lah sibuk. Tolak belakang siang. Sebenarnya ni terdepan. Tak apa lah kan faktor umur. Tak apa lah. Maaf. Okay, sebenarnya Kak Della ni diperkenalkan lah. Tadi dah terdepan. Tak apa, okay, belakang saya. Diperkenalkan oleh Forever ni sebenarnya masa Kak Della pernah masak dululah. Kak Della jadi chef dekat satu cafe di Subang. Jadi Kak Della diperkenalkan oleh orang yang datang main makan kedai Kak Della. Iaitu Mr. Chi dan juga Jackie. Dua orang ni main jumpa. Walaupun mereka berbangsa asing tapi itulah perantara yang Allah Ta'ala hantar untuk Kak Della berubah. Sebab pertama, sebenarnya kesihatan Kak Della teruk. Kak Della cerita Kak Della sebenarnya orang yang banyak sangat penyakit. Ahli keluarga Kak Della, anak Kak Della semua ada masalah kesihatan. Sebab mungkin pemakanan kami dulu tak jaga. Kita banyak sangat makan benda-benda yang tak ada orang bagi tahu kat kita. Lepas tu darah tinggi, masalah saraf, masalah berat badan, sembelit, wasir, pelan sikit lah yang tu. Anak resedung, sakit lutut, suami gout. Dululah dah meninggal dah suami Kak Della. Hutang banyak, bisnes menghudung. Dan Kak Della akhirnya jadi penerima zakat. Masa tu Kak Della muflis dan berada atas kerusi roda. Jadi Kak Della sentiasa berdoa, ya Allah, aku nak berubah, aku nak settle hutang, tapi dalam keadaan aku sakit, macam mana aku nak buat? Bisnes konvensional menuntut kita banyak sangat benda. Bukan takat wang ringgit, tapi tenaga kita, fikiran kita, dan sangat-sangat stres. Kita kena fikir nak bayar gaji orang, nak fikir bayar sewa kedai, banyak benda. So rasanya ada ramai tak yang macam sebab macam ni? Mungkin tak banyak, tapi kalau banyak ataupun kurang sikit dah, ada satu dua pun maknanya kita dah dalam kategori yang sama. Kita nak berubah. Ini yang Kak Della dapat tadi. Kak Della dapat kesihatan, keuangan dan bebas masa. So tadi Sifu dah cerita sikit tentang 3 konsep Plan Forever. Tak ada orang tengah, tak ada pairing, tak ada PV. Masa mula-mula Kak Della macam pelik sikit lah sebab dah join 30 syarikat. Macam mana yang sini kata tak ada orang tengah, tak ada pairing, tak ada PV, kita pun tak faham. Jadi Kak Della cuba faham tadi kan, Sifu dah cerita semua kan. Kalau tak tahu nanti kena jumpa orang yang introduce kita yang main sini tu, tanya dia lah, bagi detail lah. So 3 kekuatan kat Forever yang Kak Della nampak. Syarikat kuat, tadi Sifu dah cerita, kita ladang. Kita buat sendiri produk-produk semua. Marketing plan kita, tak ada orang tengah, tak ada pairing, tak ada PV semua. Dan Kak Della mula belajar. Belajar tu belajar. Orang tahu belajar lah. Mula belajar memahami plan marketing. Lepas tu Kak Della kena faham apa dia sisi di Kak Forever ni. Kalau main dia ada dengar macam sisi sikit. Bukan sisi motor. Bukan. Ni sisi Kak Forever ni. Kena tanya lah. So apa kepentingan untuk kita aktif? Apa dia insentif yang ada dekat Forever ni? Kita nampak tadi Win ada cerita dia pergi Eagle Manager semua, Sifu ada cerita tadi. Itu adalah insentif. Tiru saja. Kita bukan pandai sangat pun. Kan? Kita tiru je. Follow je apa yang upline kita yang dah berjaya. Kita ada mentor-mentor kita tu yang dah proven. Faham sistem 933 tu yang Sifu dah formulakan tu. Buang ketakutan. Buang ego. Kita ni kadang-kadang ego, kita rasa kita pelajaran tinggi, kan? Kita rasa bisnes besar, kita lawyer, kita magistrate. Jangan. Tak boleh buang semua tu. So buang malu, buang action. Buang action pula. Buang malu, tak saja nak pergi tak sikit. Kita buang malu, lepas tu kita action. Tak ada action, tak ada nampak hasil. Ini aktiviti kita. Bila kita dah bersama dalam Forever ni,
Janganlah duduk sengah. Jangan duduk sengah-sengah menu sendiri, tak mau share dengan orang. Buat aktiviti. Nampak tempat kita punya besar, tingkat daripada 1 sampai tingkat 3. Tak mana apa nak pakai. Tu tingkat 2 tu ada 2 bilik. Kan? So kita buat aktiviti. So ini yang kalian buat aktiviti, jumpa, enjoy dengan kawan-kawan, semua sharing produk, buat kelas, okey? Dan kita kalau kita perlu jemput mentor-mentor kita turun daripada sana, dia pun jangan duduk buat hal pula dapat dia turun lah, kan? Nak didik kat sini. Oh jangan duduk berikut sangat, nak turun tau. Okey. Okey. Ramai kan? Itulah. Okey, lepas tu mula buat. Bila kita dah mula ada ilmu, kita jangan dah kedekut nak memberi pula. Kita kena memberi. So Kak Lela pun lepas Kak Lela didik anak-anak anak-anak tim, Kak Lela ajak mereka untuk jadi MC, kan? Kita bagi talk, kita bantu orang lain bagi ilmu dekat orang. Okey, ini antara aktiviti Kak Lela lah. Okey. Ini antara pencapaian Kak Lela. Okey, pencapaian Kak Lela, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, Kak Lela daripada tahun 2014 tu, ini dia. Kak Lela tak pernah naik kapal terbang lah. Kak Lela sama Kak Lela buat bisnes konvensional yang macam-macam pun, besar-besar, tentera, trak semua, tak pernah naik kapal terbang. Kereta api pun, orang kata tak Bukit Gajah kan? Pada besar Bukit Gajah. Paling Bukit Gajah. Jadi bila Kak Lela buat bisnes ni, Kak Lela rasa macam, wow, dahsyatnya. Ya. So Kak Lela dapat yang ni pergi Cancun, Mexico 2015. Cancun tu tak mana, tak tahu. Tiba-tiba orang bawa kita pergi sana kan? Buat whatever ni. Okay, lepas tu pergi Costa Navarino, Greece. Orang tak pernah mimpi nak pergi Greece tu. Kan? So kita boleh pergi. So itu rock the boat, 3 negara Kak Lela pergi. Phoenix, Dallas, tu adalah pergi lawat kita punya HQ. Dan Kak Lela juga berjaya capai Chairman Bonus Manager. Kalau Kak Lela boleh capai, apa rasa apa boleh capai tak? Pasti boleh. Sebab forever ni dia bukan bisnes yang kita biasa jumpa dekat luar. Macam Kak Lela kata 30 tu, dia lain. Okay? So kat sini Kak Lela pergi Johannesburg, South Africa. Ini semua Kak Lela ambil check, dipanggil bonus tahunan. Yang bulanan lain. Bulanan lain, kita dapat bulanan lain, tahunan lain. Okay? Tu Dubai, Dallas, Stockholm, Sweden, Sydney, Australia. Dia cakap putih sikit lah kan. Masa dulu tak pernah naik terbang. Lepas naik terbang dia jadi macam naik bas terbang, macam tu. Okay, nak lah. Okay, ni Kak Lela pergi MH Dallas, melawat kilang dia, okay? Pergi Southport Range. Southport Range tu sebenarnya kalau siapa pernah tengok cerita Dallas, itu ladang Dallas. Cerita Dallas dulu-dulu tu, kita tengok kan? Itu ladang dia. Forever dah beli. Nampak? Kita duduk dalam satu syarikat yang betul-betul kaya. Jadi kalau kita nak benau, kita kena cari macam tu lah. So ini Kak Lela pergi rock the boat, Rome, Monte Carlo, Barcelona. Sebut betul dah lah, dulu sebut tak betul. Barcelona kan? Barcelona. Okay. Ini Costa Navarino kat Greece. Okay, Kak Lela pergi Dubai, Stockholm. So yang ni best. Kat Greece tu Kak Lela shock pasal Kak Lela dapat tengok pokok zaitun. Kak Lela kenal zaitun, tapi tak pernah tengok pokok dia. Ini pokok dia. Zaitun ada tu. Okay. Alhamdulillah. Ini 6 kali qualifiers Chairman Bonus. Okay, Chairman Bonus Singapura, South Africa. Ini Singapura ni masa ni Kak Lela first time nak fly pergi Singapura ambil check. Kak Lela tak pernah naik kapal terbang. Ni kapal terbang sengah macam duduk baca doa kan. Pasal tak pernah naik kan. Tu. Kak Lela kata cakap dengan HQ, cakap dengan Datuk, Kak Lela naik kereta api tak apalah. Datuk kata no, naik kapal terbang. No. Okay, so naik kapal terbang first time. Lepas tu pergi South Africa, Dubai, Dallas, Stockholm, Australia, dan ada juga dekat Abu Dhabi. Masa tu kita PKP so Kak Lela tak pergi lah. So sebenarnya dengan hanya mengekal dan meneruskan apa yang dah Kak Lela lakukan ni, tanpa henti, tanpa putus asa, tak terkesan langsung dengan kata-kata orang. Faham tak? Bila kita buat dia akan ada je mulut-mulut orang yang akan cakap. So jangan terkesan. Okay, kita orang utara mesti power kan. Okay, aku nak capai impian, nak bayar hutang, nak sihat, nak tolong orang lain sihat, nak buat amal ibadah, nak bebas hutang, nak hidup gembira dunia akhirat, nak bayar zakat jangan lupa, nak sumbang untuk ekonomi negara. Tadi Sifu cakap pasal cukai, InsyaAllah kita forever boleh bayar cukai. Fikir nak buat banyak benda baik, doa pada yang satu. Okay, so lakukan tanpa jemu, berehat bila perlu. Teruskan tanpa henti. Okay, sekalipun yang ada yang akan keluar daripada kumpulan kita, pastikan ada yang masuk. Okay, jangan tunggu orang yang tak mau. Percaya tak? Ada dalam kumpulan kita, bila kita berkongsi, orang tu
tak nak ataupun nak berhenti, jangan berhenti ikut dia. Dia nak berhenti, biar dia berhenti, kita terus. Okay, kita terus juga. So jaga selagi matlamat kita tak berhasil, teruslah berkongsi dan berlari walaupun langkah kita agak perlahan. Tak apa. So you tengok apa berlaku. Bukan nak riak, bukan nak tunjuk, bukan nak sombong, tidak. Ini adalah bukti total income Kak Della kumpul dekat Forever. Daripada seorang muflis, daripada seorang yang tak boleh buat apa-apa, daripada seorang yang sakit, Kak Della bagi tahu. Hampa kalau hampa tak buat kat Forever ni, aku cakap hampa sangat rugi. Sebab sekarang adalah masa paling kritikal. Kalau kita tak crack, tak buat daripada sekarang, tunggu lagi setahun, 2 tahun, kita akan jadi lagi sangat-sangat terhimpit. So ini adalah masa untuk kita berubah. Okay? Tips Kak Della untuk bertahan lama, yakin dan setia dekat Forever. Tanamkan dalam minda kita, Forever ini adalah marathon. Kita bukan bisnes hari ini buat esok terus kaya. No. Okay? Dia adalah marathon. Sabar. Okay? Tak ada shortcut. Kejayaan perlukan proses, cabaran, ujian, turun naik. Just ikut sistem saja. Okay? Ilmu tak akan dapat dipelajari dalam satu hari. You percaya tak, you datang hari ini, bukan semua ilmu you boleh dapat. You kena selalu datang berterusan, belajar hingga kita boleh mengajar. Itu paling penting. Okay? Dan ketiga, jadi player yang ada value. Okay? Upgrade nilai diri. Jangan nak sombong, jangan nak share dengan orang. Kita semua sama saja. Semua sama saja. Okay? So berani ke depan, tonjol diri. Bukan nak glamour, tapi untuk kita bina empati diri. Dan Kak Della sangat menghormati Sifu sebab dia sangat penuh dengan empati diri. Because dia sangat jujur dan ikhlas nak bimbing kita. Thank you Sifu. Dan dekat sini lah baru you boleh bina magnet rezeki you dekat Forever ni. Okay? So the best way to get started is to quit talking. Berhenti cakap. Dan start buat. Okay? So Forever umpama menabur belian. Kak Della percaya di seluruh dunia. Marilah kita bermatlamat untuk mengutipnya bersama-sama. InsyaAllah Kak Della doakan semua yang ada dekat sini. Kita buat Forever ditetapkan dalam hati kita. Tak akan jumpa lagi perniagaan yang macam Forever. Biar siapa pun yang datang jumpa kita, pastikan apa yang ilmu yang Forever, yang Sifu cerita tadi, tanamkan dalam diri kita. InsyaAllah kita buat sama-sama. Kita letupkan Forever Living Utara. Boleh? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, hebat lah.